Hai, Assalamualaikum. Okey, dekat sini saya nak review deck tema pilihan saya, iaitu kita ada ini dia, pack Mecha Strike dan juga Aeroblade starter deck. Let's go. Kita tengok padu tak padu ya adik-adik. So dekat sini kita ada 30 kad dan saya akan pecahkan kepada 8 jenis kategori ya adik-adik. Let's go, kita tengok. Show. Pertama, kita ada efek kad lawan tidak berkesan. Kedua, serangan tidak berkesan ataupun pantul pada diri sendiri. Ketiga, efek yang melibatkan pengurangan HP atau attack pihak lawan. Keempat, kad yang boleh mengurangkan risiko break. Kita ada efek pilih kad, ambil kad sokongan dan ambil kad di atas deck. Kelima, kad yang support sesama sendiri seperti Maripos, Taufan, Kuputri dan Karumbam, Cikala dan Kekatoa. Keenam, kita ada kategori agak sedikit gamble dan tidak digalakkan banyak kuantitinya seperti teka dan menang dan tiru efek di zon kalah pihak lawan. Ketujuh, kita ada kad sokongan dan sokongan kekal. Sokongan kekal wajib ada ya, seperti Fulus the First, tak boleh guna sokongan, dan Adudu Pro. Opponent tidak boleh menggunakan kad bersyarat. Dan terakhir sekali kita ada kad bersyarat. Pastikan anda ada jenis Mekamato, kad jenis Mekamato untuk unlock syarat kad ini. All together now, 30 kad, 23 kad biasa dan 7 kad sokongan dan bersyarat. Sudah dapat idea? Sila komen dan like. Terima kasih menonton.